mandum no dekat tu ha. Awak tak ada umrah tak Mekah ke deh. Tak cak lah saya ikut lah. Anak saja hari pula nak saya umrah. No yang menyahanan ni penyo halu aku blot no. Ya no aku blot no. Benar mau leplo rente ni habis ya. Yang buat ni aku dah jauh ke anak teman. Nama tak dah urip dah jauh dah dia. Lepas cai cak nang ada nyoi. Mana tak blot leplo rente ni aku rumah lu. Pegang pegangnya nak punya. Puk dah dengar apa lu saya. Nah, lo dengar orang nak pulau tanah ajak umrah. Ke nak konsep bukan abang abu ke. Elok kat tuhan aku macam elok anak aku umrah hana merupakan haji umrah ke benar elok Kan tema ro ala umah nama rekan bio tema. Dia dah fikirnya ada dong pegang abu dah ke. Kan kejap ada kedai dia. Macam itu tabahan dah ber. Kejap ada kedai. Dia perlu nanti yang Nampak dia. Kalau ke putra nak depo. Saya orang ku dengar bunek gak pulau tanah kan ngejak haji. Mengkiban teman. Kan dah kan benar si warisan bio beg yang matang haji ni kan pernah warisan si. Nak kata yang mbak abu teman. Ana lontar yang mbak abu saya lontar yang mbak abu nek saya yang gepegah je getanya yang lebu abu nek mbak abu kiban. Oh hang ku tem long lagi kan. Man tinggal ada muka wen pak dah buat rumah teman tanya. Yang ku pegah lah yang ku tem si lagi yang. Dia kena kan benar hak ada BO dak pegak rumah hang taduk dalam kahwin tu nya hana. Hana kata yang lam saya abak abu. Bos satu minta yang dua tu badilah. Ya tajak abak abu tak tanya. Ya betul. Alhamdulillah boh hamplang kana boh. Pi bo jambe kalau na. Yo na rajut rezeki dah publo nah dah tabung. Begah ya genu. Genu umrah. Man save nyope. Ngomong mamplam. Ya apa yang abak abu masa dia hana gede hak. Ya bos ajak yang abu badilah. Ngomong mamplam tak umrah. Boh jambe. Ucu tak tu. Kopi home kadang ti urung tuha yang taboh sang kana tabungan ro ke kubah. Laki badannya tambahan kan. Jambe pulo tano kopi. Yang kana lain dah dah. Abu. Boleh makan ke bu? Pegang abu nek ini pulau tanah ha. Kau pegang awak kah? Kan saknya long dengar mbak abu nek gak pulau tanah gajak umrah. Hai umrah nak ke pegang lah bu nek waka. Tapi hana pegang pulau tanah mak long. Kan tak yang kan dengar buat yang pulau tanah. Tapi malah nak gejuk mana hak abang adik mah. Kan nak kawin nak dekat pegang rumah kan lagi ha. Oh menyanyian tu sebentar je yang buat bu nek. Oh anjir lagi anak bu mentang-mentang kamu ini hana lebih sapu. Kau nak kudu pi. Tanah long tang ke biduk rumah bu nek ke kalau hamilah tak. Punya ku ve pada nak du. Mana hata long kakak Hata nek abu nek ke mandung yo. Man video nak perlu bicarakan dengan abu nek ke banjara. Memang dia halik cok tu lagi kan. Cok le mendengar kamat mati kan baru je ku cok ali lelo. Mantap menangnya lagi. Astagfirullah. Tangkang kamu doa wakah doa abu teh abu nek ke. Soalnya kan soalnya abu yang kan nak bagi hak tanya sebagai tanya cucu agaknya. Dia kan nak tanya hak. Jangan tenang wakah, tenang abu nek kena long tek bicarakan abu nek ke daya ke nah hak wakah. Bicara ni hak wakah ile mek long hana gejuk hak long belum mati katnya. Joli kamat tinggal long harta dia tambah do kocok wakah. Mampan yang lain lah. Do bunga wakah dia kamu abu nek ke mati kamu dah kece long mati. Memang lagi mah kakak go. Yo kamu sama kan lagi yang sudah lagi mah yo abu. Ini anda juga lo kamu kawin karena anak-anak ipik ku belakang anak utara ni kan nah bagian rumah. Baik ya mak insya-Allah haji lo bicarakan dengan abu nek kentu. Baik ya kenya. Nah hak wakah. Kenya segala kejadian tanya kan harus sudah lewat rono begal kajian. Tak lagi yang cara. Tak berani tu lo merupakan abu nek saja pada ini. Dibantu lu sini. Kamu pokoknya benar hak abu. Tak berani hajinya. Kakulah menang abu. Apa johor ke dia kau? Kalau mau kau jangan apa dah tahu pokoknya kalau benar hak abu. Oh kabere. Tambah nanu. Tapi kita juga bengai kula haji dah batu pagi lawan tu. Nya kalau mati nya le nak kam sama mati kamu ipoh kan. Tu peh apa dilah bayar. Ganti wang mai long kai terang kai lele. nó phải tanya nó bà số này chứ ta phương ra rồi mấy này ta ra đấy chú nó cả bé này ta bỏ qua bữa nay cả gì ta ra chú nó đang mua ra nó
Ôi quả dengan kedua. Ini dengar lewat awak yo. Aku belum tanu. Aku tak tahu nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nyawa. Mana orang yang belum kipan cara. Udah deh sama ini. Alhamdulillah ya. Udah. Kalau saya ide kan, bom mamplang kana, bom jambai kana. Kasih untuk panen yo untuk tabung haji umrah. Kerja jaga sempro. Meja nak mi ada apa hai betul. Dari binatang tu jaga. Untuk tabung umrah ro ni ah. Oh. Ia mana kan? Nak ku pegang betul. Memang ni untuk orang mahawat dan dia. Aku mana eseng aku bom mamplang. Kan dengar dah aku tampak tu. Kira sampai pegang apa sambung. Elok. Saya kudu ini dengar le cucu dan ni tu. Elok aku belah tanya dah ura. Oh nyam saja pegang. Balong yang merupa. Budai pegang mai. Pegang nak boblo dano. Pak kali ngah babu ne. Nang gimana bu ne boblo dano. Anak hijau warisan ke long bacut. Kali pegang. Tak tahu orang tak kali tak bagi mendu. Lo belah dah lo kudu ura. Macam lagi tak ke dia? Kau pegang hewan yang mana? Tak pegang ke? Tak bagi minum lah. Ayo kau pegang. Jenuh dah peluk nanti. Mana ada kuku belah. Dia peluk nanti tak cek kau umrah. Nak kena kan mari lo macam kan? Mari tapi macam yang fikir pula nak ada tu baru tapi kemai. Baik tu ada cipai. Lagi nya. Nak kena tak bagi. Lo ada lo. Tak kena tu. Baru tu ada kala. Man dari hak ro ni ke cucu? Pertimang ro ni. Pak dah singat tak selong yang pertimbang ni awak. Kau pertimang singat hai ya. Kan cucu dia kai mangun hai saya kena ni kewajiban kepada Allah. Ipegah balong. Dah benarlah bu. Kabe deh. Kau kahwin tu benar papa kudu ngelakor aku Kabe ni betapa hadir. Jadi dino. Dengar dia. Yang atas tu masalah keluarga tanya untuk tanya bagi. Jadi dino tak pengalu tajak dia tayak daftar umrah. Bahu dia. Muka dia tajak dulu nanti tak tanya mbaknya. Kamu dah dulu dia. Tajak dulu. Mana mata tak halabah tu di tempat dia. Ya memang dah dia yang mau belun. Ada mau belun. Bojak tak pengalu. Makan ada me. Ada payah. Ada bah berjalan. Tangan kau. Ada apa tangan? Nah, ikut depan. Tajak tangan mana? Dia gede apa tinggi minyak badalan. Anak payah dapat tak mana? Kalau kakak hek dia sampai jangan nak peng ulu kondah hanggup dah. Baca tak buat tu. Tajak tu. Mula tajak tangan budak itu murah umrah. Yang baru kaya. Murah. Oh, ni baik lagi apa dia? Aduh, pegang dari bawah Honda, Honda dah blow. Pula nak apa? Nak duduk tu. Dah kena kat batai tak tu ni. Tu. Apa dia tak tajak mak urang, pak nak urang ni. Dia kata tajak je tak ada hotel. Ni apa nak mudah pak dua dua. Oh, penduduk je bah. Apa nak mudah ya? Apa budak sampai punya. Alah, habis. Habis je. Dia sudah aku tak tahu dah. Oh, tan ron ni tayong. Hai kuat tayong. Katanya dia. Hai kuat tayong. Katanya tu. Okey. Lalu rumbo. Pak, tak mana mana urus? Bang, bro bebere urus. Ha? Bebere urus. Belum budak kena. Bang urus. Udah perle. Kita budak kita tegan. Oh, tayong le ron. Perle urus. Hai nak motor ah. Hai nak. Benar. Nak tanya. Putih ini nak urus untuk daftar umrah. Pak nak au. Pak umrah ya. Pergi pegang urus dulu. Pak nak urus. Yang kau pegang baru. Kau tanya kurang pegang. Hadi tengok keluar. Okey urus tu. Keluar nak budak. Nak keluar dah Buat ron nak. Hai lu nak tayong tempat daftar urah nai no pa. Buat daftar umrah juga. Umrah dah dengar. Macam hidupan namanya baganya. Pada dia yang lom. Bahan dah gede, bahan mengembui macam awak. Apa tadi yang lom? Tajak tu tanya. Oh, tajak jangan lom tajak. Saya mau bui dah dengar. Baik gabu ya. Tempat umrah nak depan. Bagi kau rusak. Ini awak gede. Saya hidup pun je. Dah popoi tu yang bagus. Kalau udah budak apa yang hidup pun tak ada cedok cuci. Oh, gede. Buka bos. Buka untuk pi orang tua kak umroh. Buka. Ni je. Ni Honda. Honda ni Honda. Ni yang kalau gubuk mana. Orang kaya apa namanya.
Minyak jalung dek minyak berjalan bubut. Kalau lambu dah tu. Aduh. Oh tu umur oh. Umi pi hana tu bi bi bi. Dia bi tegar. Tak tu umur dah sampo. Yo pun dah sampo man. Mu bro dah. Udah sampo le yo. Yo buat dah sampo le. Bukan you sampo halaman. Hai halaman dah halaman. Oh, kak betul. Ini tempat je. Nyo ka. Kau tak sambung tu. Sembang ya. Tempat je jangan dia makan. Hana urus ha beka mau ile. Tak jam budak ke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pio. Pak betul ni tempat nak umrah. Betul. Sangat betul anda. Kamu ni umrah ni. Dari mana? Tadi Tring Bulu. Lo tree sana dia. Yo. You kok hai kok ino. Patut tanya. Kuhoi le. Apa tu? Bel Yang juga gak sate. Satu umur. Nak pembantu biar pembantu. Ni aku dapat. Umi lebih ketum nak membantu. Yang tu. Assalamualaikum. Umi, nak nama apa Umi? Jame thang ne daftar umrah tengok thang. Pio tunggu. Duduk pak yang mungkin duduk. Pio tunggu. Duduk. Pio tunggu. Pio. Pak Umi mah, Umi Pak. Tengok ke tepi. Umpa Umi tepi. Sarah, tunggu ah. Tepi kita. Kata tunggu ah. Sampai ikut. Rokok habis long. Buat bubut apa? Sampai ikut orang di Mana hajat tunggu? Mono mi ayah long nak rencana banyak genuk daftar umrah. Jadi di bandara kan. Jadi nak pulau tanah baca banyak tu daftar umrah awak tu. Jadi gimana cara umi? Yo. Nah, pada paket abu. Menyana abu langkah berarti kan. Long pegah paket-paket je abu. No jadi ni mesti abu nak jak. Nah, ini nah pada paket abu. Nah, yang paket hemat, nah yang paket VIP dan yang paket super VIP. Ya hemat macam Umi cabat nak pas ada di. Ya hemat. Paket hemat abu biaya dia cuma 28 juta 600 abu. 28 juta lagi. Nanti pulau lepas ya. Murah Tak ada nak. Cuma muna abu. Menya yang 28 juta 600 nya abu. Dengan hotel dengan masjidnya 200 km abu. Abu ja apa yang listrik. Jio. Jadi payah takut long kita tak apa. Simpan saja amat. Baik ke dia. Menya tip duk retak abu yang gad abu jok aja yang VIP abu. Jadi menya yang VIP hepo 2 juta cuma si kurang reto abu. Menya tak banding-bandingkan pengen tak amal ibadah dengan puput hidih abu hana mupat pingan peng hepo 2 juta kurang retonya abu. Yang tajak ke deh 12 euro abu. Fasilitas jigot nge-masjid dari hotel masjid Abuja cuma 50 meter abu. Dari Masjid Madinah pilaginya. Di Masjid Mekah pilaginya si 50 meter saja jarak aji. Haji man yang duk abu-abu abu yang lagi yang lebih dekat yang VIP aja abu cok. Cuma 12 euro sangat abu. Mesti dekatnya Umi. Jadi Umi tak cok tanya kipas ada di putar tak tabah tak jak kena Umi. Mana abu? Ya, tempatnya persyaratan dia abu. Ya, ini persyaratan itu abu yang cok paket umrah yang 12 euro. Ini paket G. 4 persyaratan dia abu. Ini fasilitas G abu. Ya, bus berarti PP dari Langsa Kuala Namu pulang baliknya dari Peng yang kamu ditanggung. Lainnya ruang tunggu VIP dia di Bandara Kuala Namu sebelum Peng berangkat. Hinan cek dan nyok makan siang hinan. Yang nak pakai abu bayi le. Kahinan lampeng yang head 2 juta kurus tu hean. Lainnya lam abu umrah lego abu. Lego jak yang dekat di. Gratis ditanggung dari PT Aqsa Madinah ya. Jadi hanya pakai abu bayi lom di tenglom tu dia buat cok lagi kat. Kalau ditanggung kino deh lego jak cok ikan. Mantap lah.
Itu 2 juta murah Cina. Ada orang ni. Itu nanti pe. Jadi punya tanya untuk kurang-kurang pe di dalam ni. Oh, mudah Abu. Hino Abu na yang model cicilan siro 26 ribu. Oh. Untuk siro. Abu nejo untuk siro. Abu mana siki. Abu nejo 100 je si. Abu nejo 50 je si. Murah. Amnya Abu nak berangkat kira-kira rencana lam tonyo Abu. Dalam dunia tak hawa dikanya. Tak hawa dikanya bagi hutan nanti. Abu cicil mantang numpak tu ngalung dia nomor telefon lo. Abu tu Abu bunyi. Apa dia taknya? Iya. Daftar. Tak daftar laju. Itu nalo sedang ni. Ya. Nak puli dia tulis. Berarti daftar tidak? Tak daftar sedang. Tak tajak ini. Tak tajak. Dapat untuk. Oh, je. Hanya persyaratan. Ni tak cok on. Berarti ente Abu kirim maklong, ada bujuk maklong tu fotokopi KTP, kartu keluarga. Akhirnya foto 2x6 tu lembar. Jadi nggak lu buka paspor. Dia ikut nak sudah vaksin vaksin dia. Ya. Nah, surat vaksin 3 kali dosis. Sampai Vaksin saya, vaksin 2 sampai vaksin he. 3 kali berasa. Lo kali ni. Bukan kami nanti kamu balik dalam kena, mai jok peng dia balik maun dia pula tano, anak jok peng. Ya. Kaki nanti kamu balik dalam kena nanti apa? Nak nanti apa? Bukan je ni anak pu. Jadi lami. Ya, masih hati-hati Abu. Tak ini. Dah hubungi lah 4 na nomor HP 4 na lum terserah. Ke. Tu untuk telefon mata karang hana lum rumah. Jalan ni. Ya. Ada kamu tua punya bro ni nak minat untuk nejak murah. Dia daftar Pak. PT Aksan Madinah. Ya, PT Aksan Madinah. Ya, Lino sangat murah-murah. Saudara tua. Terjamin. Wadro ni yang kan blok teno atau yang nan kubah peng kita bong. Sudah berangkat ke Nanti. Nyo anak penipuan ni. Ya. Nah, nyo real. Untuk perwakilan dari PT Aksan Madinah, tempat kamu yaitu di dusun Melati. Kampung Menancingan dan pinyo Umi yaitu Umi Mursidah. Itu nomor HP ini 082 nampak hendak memang 1 jopet. InsyaAllah aman, amanah dan jujur. Aksan Madinah, InsyaAllah amanah.